Dapat gaji, menabung dulu, selebihnya baru belanja. Sebab tu, nak menabung berkesan ni tuan-tuan, ialah kena buat potongan gaji, standing instruction, auto debit. Betulkan habit. Tabiat kita tentang keuangan. Habit ni, benda yang kita biasakan. Contoh saya cerita. Siapa yang overweight? Gemuk. Gemuk bukan sebab makan kenduri semalam tau. Oh, makan kenduri semalam, balik naik 10 kilo. Tak ada tuan-tuan. Dia tak jadi macam tu. Masalah kewangan sama. Dia bukan sebab kita belanja semalam tau. Habit kita dah bertahun-tahun. Akhir sekali terjebak dengan masalah kewangan dah tercekik sampai macam ni. Nak selesaikan masalah, okey. Bila dah gemuk, nak selesai masalah pergi cari pil kurus, betul tak? Tak selesai tuan-puan. Kita nak cari shortcut. Telan terus kurus. Habit makan sama. Sekali makan 2 pinggan, 3 pinggan. Hari-hari minum air manis. Exercise langsung tak buat. Lepas tu makan pil kurus dengan harapan besok kurus. Lepas tu kembali gemuk balik. Ni satu lagi. Bila dah kurus, nak kurus tu dipaksa tau. Paksa 6 bulan kurus. Lepas tu 2 tahun kembali gemuk. Lebih gemuk daripada dulu. Sebab apa? Habit dia masih tak berubah. Habit masih tak berubah tuan-tuan. Cuba perhatikan tabiat yang kecil-kecil yang tuan-tuan nampak ni. Ubah dulu yang tu, yang kecil tu. Dia akan bagi impact yang besar. Datang seminar macam ni, sebulan sekali datang, belajar. Datang belajar sekali tuan-tuan, dia tak akan mengubah hidup tuan-tuan. Datang sekali boleh dapat spark, semangat. Nak ubah hidup, datang belajar berkali-kali. Ada seminar datang. Dengar cerita kawan-kawan, testimoni orang lain. Datang banyak kali, ini boleh mengubah hidup. Okay? Menabung sesekali. Oh, ada duit, bonus, menabung. Lepas tu tak menabung, tak kaya tuan-tuan. Dapat duit yang untung, menabung. Lepas tu tak menabung, tak kaya. Yang menabung apa? Yang kaya apa? Yang menabung RM20, yang menabung RM100, yang menabung RM500. Konsisten, ini akan kaya. Habit tuan-tuan. Betulkan habit. Habit tuan-tuan. Last sekali, habit bila dah betul, kita dalam tak sedar kita bergerak ke arah kekayaan. Tuan-tuan ingat, satu ilmu, yang kedua circle, yang ketiga betulkan habit tentang keuangan. Perhatikan habit. Okay? Contoh ini habit. Bila dulu saya kerja makan gaji dan saya buat bisnes. Buat bisnes dapat untung. Ya, ini habit yang guru saya ajar, Dr. Rusli Abdullah, jutawan senyap. Pergi berniaga dapat untung, dia kata, duit tu jangan singgah mana-mana pergi belanja. Balik dulu, masukkan dalam tabungan. Portion tabungan baru ambil, baru nak keluar, nak pergi membeli belah dekat mana. Habit. Dia cakap dapat duit, berniaga, jangan pergi belanja dengan duit tu. Pergi balik dulu, masukkan dalam tabungan, lepas tu baru belanja. Habit ni kena betul kan. Dapat gaji, menabung dulu, selebihnya baru belanja. Sebab tu, nak menabung berkesan ni tuan-tuan, ialah kena buat potongan gaji, standing instruction, auto debit. Kalau yang menabung, contoh menabung emas, bulan ni menabung emas, bulan depan susah lah sebab bulan puasa nak raya, lepas tu tak menabung, tak kaya tuan-tuan. Tuan-tuan, saya apa keadaan pun menabung tuan-tuan. Habit kena betul kan. Okay? Okay, ingat 3 perkara. So perhatikan apa behavior kewangan tuan-tuan yang kena diperbetulkan. Dalam buku saya tu saya tulis. Misi Berbahutang saya tulis banyak behavior yang ni, macam mana nak betulkan kewangan.